Sesungguhnya, sambutan Mahijrah yang kita raikan pada hari ini bukan sekadar menandakan pertukaran angka dalam kalender Islam, bahkan membawa makna yang amat besar kepada perjalanan hidup umat Islam. Ia bukan sekadar mengimbau sejarah, tetapi mengajak kita menelusuri pengajaran yang bersifat zahir dan batin yang kekal relevan sepanjang zaman. Semangat hijrah inilah yang amat diperlukan oleh negeri Kedah Darul Aman pada hari ini. Kita perlu berhijrah dalam cara berfikir, dalam pentadbiran, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan yang paling utama, dalam pembinaan akhlak serta integriti. Sebagai negeri yang kaya dengan hasil bumi, subur dengan tanah pertanian, serta gemilang dengan sejarah dan warisan, Kedah mesti terus melangkah ke hadapan dengan berpaksikan ilmu, teknologi, tadbir urus yang baik dan perpaduan rakyat yang utuh. Beta menyeru seluruh rakyat agar menjadikan tahun 1448 Hijrah ini sebagai titik permulaan kepada perubahan yang lebih bermakna. Perubahan yang lahir daripada hati yang bertakwa, pemikiran yang matang, tindakan yang berintegriti. Sesungguhnya, hijrah yang sebenar bukanlah berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tetapi berpindah daripada apa yang dimurkai Allah kepada apa yang diredainya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini merasmikan Majlis Perhimpunan Sambutan Mahijrah Peringkat Negeri Kedah Darul Aman tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Selamat menyambut Tahun Baru Hijrah.